PMX, tolonglah kami. Itu rayuan penuh harapan Azhari Ibrahim mewakili suara penduduk Gedumba Aceh yang kini berada di titik terendah untuk meneruskan hidup. Selagi timbunan balak tidak dibersihkan, tanah pertanian tidak dapat diusahakan dan bagaimana mereka mahu mencari makan. Bukannya mahu mengemis, tapi mereka buntu kepada siapa lagi masalah itu perlu dibangkitkan. Rintihan itu disuarakan kepada Khadijah Faisal yang kini berada di Aceh, Indonesia. Bagi Azhari, bencana banjir bandang yang disifatkan lebih dahsyat daripada tsunami 2004 meragut seluruh nadi hidupnya. Tanah pertanian seluas 3 hektar yang selama ini menjadi sumber rezekinya bukan sahaja ditenggelami air, malah kini tertimbus timbunan kayu balak gergasi yang dibawa arus deras dari hulu. Di belakang saya ini merupakan salah satu lokasi timbunan kayu balak akibat dari bencana banjir November lepas, dan di belakang saya ini kira-kira 10 hektar yang dianggarkan oleh penduduk menjadi tempat bercucuk tanam sebelum ini untuk penduduk mendapatkan hasil bumi demi kelangsungan hidup, dan terdapat juga aliran sungai. Namun apa yang anda lihat ketika ini selepas 3 bulan, tiada apa-apa kecuali timbunan kayu balak. Dan kayu balak ini kalau dilihat daripada segi saiznya kecil, mungkin boleh diangkat oleh penduduk untuk dibersihkan, namun banyak saiz yang lebih besar dan ia mustahil untuk dibersihkan oleh kudrat manusia semata-mata. Azhari berkata penduduk bersyukur mereka sering mendapat perhatian negara jiran, khususnya Malaysia. Dan kini mereka merayu keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu dari aspek jentera pembersihan balak, benih dan peralatan pertanian untuk kelangsungan ekonomi penduduk jangka panjang. Kami mohon juga kepada PMX supaya apa yang kami butuhkan atau masyarakat butuhkan bantuan itu, mohon kepada PMX itu dibantulah. Pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia mau membantu kami di sini, mau bersihin seperti lahan kami yang sudah kayak gini, mau seperti yang semula, apalagi dibantu sampai kami sungguh-sungguh sangat terima kasih, sungguh-sungguh sangat menerima. Bencana yang melanda 3 negeri termasuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat disifatkan amat tragis kerana kemusnahan harta benda yang menyeluruh dari gunung hingga ke pesisir pantai. Sementara itu, kerajaan daerah Aceh Utara secara terbuka memohon sokongan berterusan daripada negara jiran memandangkan banjir skala besar 2 bulan lalu melenyapkan hampir 10,000 kediaman penduduk di wilayah tersebut. Terutama sekali kita ini kan kebutuhan rumah hampir 10,000. Kemudian air bersih, smooth bore, ini penting sekali. Juga hal-hal lain, apalagi kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan, masyarakat kita ini kan sudah tahu kita kebutuhannya sembako dan lain sebagainya. Mungkin negara-negara sahabat agar melihat apa yang bisa dibantulah. Beliau mendedahkan daripada 27 daerah kecil, 25 daripadanya lumpuh. Walaupun pembinaan hunian sementara Huntara kini mencecah 80%, sebahagian besar penduduk masih berteduh di dalam kemah sementara menunggu baki 20% unit siap dibina. Laporan Khadijah Faisal bersama jurukamera Muhammad Dairam Yaakob dari Aceh. Kerajaan Indonesia menolak cadangan penghantaran bantuan beras daripada diaspora Aceh di Malaysia kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di wilayah tersebut. Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian berkata kerajaan beranggap bekalan beras dalam negara sudah mencukupi dan tidak memerlukan import tambahan. Jelas beliau bantuan dalam bentuk lain lebih sesuai berdasarkan keperluan semasa mangsa, terutama barangan kehidupan harian lain selain beras. Diaspora Aceh di Malaysia telah mengumpul pelbagai bantuan termasuk minyak masak, gula pasir, air mineral, makanan siap saji, pakaian baru, Al-Quran dan kemudahan tandas. Namun barangan tersebut masih ditahan di Pelabuhan Port Klang untuk mematuhi peraturan import Indonesia.
Bagi beberapa barangan seperti minyak masak dan gula pasir, surat kelulusan daripada Kementerian Teknikal seperti Kementerian Pertanian diperlukan bagi memastikan ia tidak bercanggah dengan dasar perdagangan dan perlindungan industri tempatan. Seperti yang kita saksikan, ada dua video yang berbeza, iaitu dari TV Al-Hijrah Malaysia, iaitu rakyat Indonesia minta rayuan ataupun sokongan daripada PMX kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana keperluan mendesak rakyat Aceh dan harapan mereka terhadap kerjasama antara Malaysia dan Indonesia untuk menangani masalah yang dihadapi. Okey, dan video yang kedua adalah dari Astro Awani, iaitu kerajaan Indonesia menolak bantuan beras oleh diaspora Aceh di Malaysia untuk mangsa banjir dan tanah runtuh, kerana alasannya negara Indonesia punyai bekalan beras yang cukup, tapi mereka memerlukan bantuan jenis yang lain, bukan beras. Kemudian kerajaan Indonesia, kalau kita tengok, mereka lebih berhati-hati dalam menguruskan bantuan dari luar. Okey, sebagai kesimpulannya, kerajaan Indonesia menolak bantuan kerana mencukupi, terutama beras. So, untuk ini sebagai mengeratkan hubungan serantau antara Aceh ataupun Indonesia dan Malaysia, sikap kerajaan Malaysia tetap menghargai ataupun mengikut kemampuan negara mereka sendiri, dan Malaysia tetap memberi sokongan solidariti kepada kerajaan Indonesia ataupun Aceh, terutamanya supaya bekalan terjamin ataupun tidak terjejas. So, tiada yang orang cakap impak yang besar saya tengok, sebab mereka ada alasan kukuh juga kerana menolak, dan mungkin boleh berikan bantuan daripada segi yang lain juga selain daripada beras. Okey, harap kedua-dua negara, terutamanya Aceh dan Indonesia dan Malaysia akan terus bekerjasama pada masa-masa akan datang, terutama dalam bencana seperti ini. Okey, menolak tidak semestinya tidak menerima, tapi mencukupi. Okey, thank you. Itulah saya punya ulasan, lebih kepada win-win situation.